Kuasa minda merujuk kepada kemampuan fikiran manusia untuk mempengaruhi tindakan, emosi, kesihatan dan kejayaan hidup. Ia adalah kekuatan dalaman yang sangat besar yang, jika digunakan dengan betul, boleh mengubah nasib seseorang, baik dari sudut duniawi maupun ukhrawi. Apa itu kuasa minda? Definisi ringkas. Kuasa minda ialah potensi berfikir, membayangkan, percaya dan bertindak berdasarkan pemikiran, sama ada secara sedar atau bawah sedar, yang akhirnya menentukan arah hidup seseorang. 3 elemen utama kuasa minda. Pertama, minda sedar. Kawal apa yang kita fikir sekarang. Buat keputusan, fikir logik. Contoh, saya nak ubah hidup saya. 2. Minda bawah sedar. Simpan kepercayaan, emosi, tabiat lama. Berfungsi tanpa kita sedar. Contoh, tindakan spontan, keyakinan diri, trauma. 3. Fokus dan arah. Apa yang kita fokus, itu yang berkembang. Kalau fokus pada masalah, tekanan bertambah. Kalau fokus pada penyelesaian, tambah doa, jalan terbuka. Dalam Islam, kuasa minda selari dengan doa dan yakin. Berdoa sambil yakin, Allah akan makbulkan. Sangka baik, husnuzon, apa yang kita sangka, itulah yang berlaku. Niat yang ikhlas, niat menentukan hasil dan keberkatan. Zikir dan fokus, menenangkan hati, membersihkan fikiran. Aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Hadis Qudsi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Sila rujuk dengan Ustaz anda ya. Rumus mudah.